Sesungguhnya ada beberapa nama yang haram diletakkan dan dipanggil bagi seseorang, iaitu seperti Malikul Muluk. Yang tu tak boleh, yang tu haram. Buah nama anak dia Malikul Muluk. Kalau Malik saja, ramai ada dalam masyarakat kita nama Malik, ramai. Malik maksud dia apa? Raja. Malikul Muluk maksudnya apa? Raja kepada segala raja. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Pasal apa? Pasal raja kepada segala raja hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. So, perkataan Malikul Muluk itu Allah saja boleh pakai. Orang lain tak boleh pakai. Kalau buh ke nama anak, haram. Begitu. Ataupun dipanggil anak dia dengan nama Amirul Umara. Dia panggil. Amir maksud dia apa? Ketua. Umara kepada ketua-ketua. Amirul Umara maksudnya dia ketua kepada segala ketua yang ada. Siapa dia yang boleh panggil Amirul Umara? Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang Amirul Umara. Manusia tak boleh pakai. Ataupun lainnya. Dan makna pada bahasa Melayu ialah raja kepada segala raja. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah bubuh nama yang demikian itu adalah hadis yang menunjukkan atas haram mengerjakannya, iaitu hadis Nabi diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disampaikan hadis ini sehingga kepada Nabi SAW, iaitu dikatakan hadis ini daripada Nabi SAW. Telah bersabda Nabi, sebusuk-busuk nama dan sehina-hina nama di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menamakan dirinya dengan raja kepada segala raja. Tak boleh. Dia nama lain tapi dia pakai gelaran tu. Gelaran Malikul Muluk. Raja kepada segala raja. Kalau dia pakai gelaran tu, itulah sebusuk-busuk gelaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal itu gelaran Allah saja boleh pakai. Tiba-tiba dia pun nak ambil pakai. Allah marah kepada orang yang macam ni. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tentang kalau tengok dalam hadis, dia ada banyak hadis cerita tentang ni. Di antaranya hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat esok, Allah akan menggenggam bumi ini di dalam genggamannya. Bumi yang besar hebat ni, Allah genggam macam tu aja. Wa yatwi samaa biyaminih. Langit Allah lipat dan genggam sebelah tangan lagi. Hadis ni hadis yang tak boleh ditanya. Kan Imam Malik apabila orang tanya dia tentang ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dalam Quran dia ada ayat-ayat yang dipanggil mutasyabihat, ayat-ayat yang orang tak faham dia akan jadi keliru. Dia kata Ar-Rahman maksudnya Allah, Tuhan Ar-Rahman. 'Alal 'arsy di atas arasy istawa. Tuhan itu beristiwa. Tuhan bersemayam di atas arasy. Ayat yang macam ni dengar beriman sudah. Tak usah duk tanya. Bila orang tanya Imam Malik, wahai Imam, ni cerita ayat-ayat ni macam Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy ni, macam mana nak jawab macam mana? Imam Malik kata al-istiwa ma'lum. Imam Malik kata yang kata Allah bersemayam itu sudah maklum pada kita, sudah, tak usah duk tanya. Wal kaif majhul. Kalau duk tanya macam mana Tuhan bersemayam tu macam mana, adakah dia duduk macam kita duduk? Dia duduk tanya, majhul. Imam Malik kata, benda ni tak ada siapa boleh jawab pun. Benda ni majhul. Tak ada siapa tahu hakikat Allah bersemayam. Jangan duk tanya macam mana, lagu mana, apa semua. Soal itu bid'ah. Beriman dengannya adalah satu benda yang wajib. Sama dengan hadis kita baca tadi. Abu Hurairah kata, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-ardah yawmal qiyamah. Hari kiamat esok Allah akan menggenggam bumi ini dengan tangan dia. Tersedut tanya genggam macam mana, tangan dia lagu mana. Imam Malik kata tak usah tanya benda ni. Hadis kata macam tu, sudah. Wa yatwi samaa biyaminih, dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Lagu mana? Wallahu a'lam. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman. Setelah dia ponyok bumi dan juga langit, Allah berfirman. Allah kata, Anal Malik.
Tuhan kata, Ana al-Malik, aku raja pada hari ini. Tuan-tuan, kita duk baca Fatihah, kita kata apa? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin maksudnya apa? Raja yang memiliki hari kiamat. Hari kiamat, the only kuasa yang berkuasa ialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dua. Tuhan kata, Anal Malik, aku raja pada hari ini. Aina mulukul ard. Tuhan kata, mana dia raja-raja yang duk jadi raja di atas muka bumi dulu? Mana? Tuhan kata. Oh, tuan-tuan, nasib baik kita tak jadi raja. Kalau tidak, Tuhan tanya di hari akhirat esok. Ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuhan tanya, Aina mulukul ard. Mana dia raja-raja yang ada di atas muka bumi dulu? Aku nak tengok mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau itu satu jawatan, maka bertingkah lakulah sesuai dengan jawatan itu. Jangan lebih, kerana itu menyusahkan kita di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Qastallani di dalam Irsyadus Sari, dan telah ditambah oleh Ibnu Abi Syaibah pada riwayatnya di sisi Muslim, la malik illallah. Artinya, tiada yang memiliki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ialah permulaan cakap bagi menyatakan sebab haram menamakan dengan nama itu. Tak boleh bagi nama Malikul Muluk ni semua, tak boleh. Pasal apa? Pasal itu Allah saja berhak guna nama itu. Dan dinafikannya jenis raja semua sekali. Dia tak kira raja apa. Kerana yang memiliki sebenarnya tiada melainkan Allah saja. Yang betul-betul Malik ni, raja yang memiliki kuasa dan pemerintahan selama-lama ni, ialah Allah Subhanahu wa taala saja. Semalam kita baca tafsir surah An-Nahl. Dia metang ayat, lahu ma fis samawati wal ard. Bagi Allah lah milik segala benda yang ada di langit dan di bumi. Kita cerita macam mana Allah memiliki bumi, macam mana Allah memiliki lautan yang ada di atas muka bumi ini. Tentu saja pun cukup kita dah serot dah, takut dah kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka siapa yang dinamakan dengan nama itu, maka berlawan ia dengan Tuhan pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh pakai nama Malikul Muluk ni, tak boleh. Pasal apa? Kita macam challenge Allah bila kita pakai gelaran itu. Dan menyombong dirinya di depan Allah akan bahawa ada ia seorang hamba bagi Allah. Dia sombong seolah-olah macam dia bukan hamba bila dia menjadi Malikul Muluk, raja kepada segala raja. Tak boleh, dia kata. Dengan kerana itu, jadilah dia kecewa di hari akhirat nanti. Katanya lagi, dan ambil faham daripada hadis itu, diharamkan letak nama dengan nama Malikul Muluk tadi. Kerana dijanjikan dengan seksa yang keras kepada dia. Dan dihubungkan dengannya barang yang ada ia pada maknanya. Seperti Ahkamul Hakimin. Itu gelaran Tuhan. Kita baca surah At-Tin. Last kali dia kata apa? Alaisallah bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim kepada segala hakim? Jadi maknanya ahkamul hakimin itu Allah saja boleh pakai gelaran itu. Dialah hakim kepada segala hakim. Lain daripada Allah tidak boleh pakai gelaran itu. Yakni yang lebih betul hukum daripada sekalian hakim. Dan sultan as-salatin, sultan kepada segala sultan. Tak boleh. Itu Allah saja yang boleh pakai gelaran itu. Artinya yang lebih kuasa perintah daripada sekalian pemerintah. Dan Amirul Umara, artinya raja bagi segala raja. Dan katanya, dan adalah dihubungkan hukum dengan dia akan orang yang dinamakan dengan Aqdal Qudah. Ada juga orang pakai gelaran Aqdal Qudah. Maksudnya qadi ataupun hakim. Hakim kepada segala-gala hakim. Pakai gelaran yang macam tu. Gelaran Aqdal Qudah ini ada perbezaan pendapat ulama. Sebagai ulama kata tak salah. Pasal dia tak melibatkan kepada gelaran Allah pakai. Sebagai ulama kata salah juga. Jadi sebaik-baiknya hindari perkataan Aqdal Qudah itu.